Dengan teknologi enzim peptide di Marisa Estetik, anda akan merasa perbezaannya. Tak hairanlah ramai yang dah turun sampai 10 kilo, 20 kilo dengan menggunakan teknologi enzim peptide kami. Kami merawat obesiti degil, obesiti resistant. Masalah berat badan yang sangat sukar untuk turun. Kenapa ya mereka yang menghadapi masalah obesiti degil ni, walaupun diet, walaupun bersenam, walaupun kurang makan, tetap tidak mampu untuk turunkan berat badan. Dengan kata lain, payah sangat nak turun. Puncanya ialah kerana tubuh badan dia tidak dapat mengecam lagi signal-signal yang diberikan. Bila kita diet, kita bagi signal lapar, tak makan. Bila kita bersenam, kita bagi signal bersenam, otot-otot bergerak. Tapi malangnya tubuh badan dia tu tak dapat cam. Jadi lemak-lemak duk diam. Dengan teknologi enzim peptide, kita menerjah. Tiba-tiba ada signal yang mengetuk pintu sel-sel lemak. Dan sel-sel lemak pun terbuka. Bila terbuka, dia mengeluarkan fatty acid yang menjadi sumber tenaga. Tak hairanlah mereka yang menggunakan enzim peptide ni rasa segar je sepanjang hari bila makan cepat je kenyang. Sebab tubuh dia dah mula mengesan balik signal-signal yang diberikan. Dengan kata lain, banyak kelebihan enzim peptide ni selain fungsinya untuk kurus. Kajian saintis membuktikan enzim peptide ni mampu untuk memudahkan biological age sebanyak 5 tahun. Maknanya tubuh badan dalaman tu makin muda, makin kencang. Dia juga boleh mengurangkan masalah fatty liver iaitu hati berlemak. Ini membuatkan fungsi liver kita semakin efisien, semakin baik. Ia juga sangat baik pada kidney, buah pinggang, di mana ia menjadikan buah pinggang tu lebih baik. Jadi banyak kelebihannya kepada tubuh. Macam anti-aging pun ada. Oleh itu, bila seseorang itu menggunakan enzim peptide, ramai orang tegur, kenapa you nampak cantik, nampak muda, wajah nampak shape? Tentulah kerana enzim peptide ni memberi signal kepada tubuh badan untuk membakar lemak, menjadikan tenaga dan membuang lemak berlebihan, membuatkan seseorang itu lebih cantik dan secara biologi menjadikan seseorang itu tampil lebih muda dari usianya yang sebenar. Jangan tunggu lagi. Datang ke sesi percubaan bersama kami, dapatkan penerangan yang detail tentang enzim peptide.